Kalau korang nak saya berada dalam YouTube Faik, korang komen. Korang komen nak tak saya buat video dengan Rahim? Cuba komen. Say something to camera. Ini Faik freestyle forever. Assalamualaikum guys, apa yang baik di sini. So hari ni kita berada di Food Fest. Jadi dekat Food Fest ni kita akan 24 jam makan makanan YouTuber. Jam! Jadi kat Food Fest ni ada ramai YouTuber yang buka gerai dorang and jual makanan. Jadi kita nak try lah makanan YouTuber ni dan kita nak rasa makanan diorang macam mana. Jadi abang dah buat research lah. Antara YouTubers yang ada jual makanan dekat sini, antaranya adalah Malkodok, AI Rina, AI Aisyah, Kekanda, AI Pak A Geram, ada Hela dan ramai lagi lah. Jadi kita akan cuba nak beli semua makanan diorang. Saya tak sabar nak jumpa Rinda. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Jom kita beli makanan YouTuber. Okay guys, so sekarang pertama kita orang adalah kita orang nak pergi kedai Haila. Haila ni belakang ni kedai Haila. Kek batik. Hari tu kita nak jumpa dia. Hari ni kita nak pergi kedai dia. Hari kita nak cuba kek batik. Haila kita orang pergi makan kek batik kau. Okey dia. Kau nak tak ada lah. Dia tak ada. Mungkin nanti Wawa Zainal pun tak ada. So kita nak beli kek batik yang mana? Ya Oreo tak pun. Magnum ada klasik. Cheese indulgent. Pistachio. Kita kena fikir dulu kita nak beli yang mana. Terus sekarang kita tengah beratur guys. Yes. Tunggulah guys, kita beratur mungkin agak lama. Kita tengah beratur. A few moments later. Pistachio satu. Biskop satu dengan indulgent satu. Sekarang dah beli guys. Thank you. Nisha malu guys nak jumpa Haila. Haila. Dia lagi lah. Dia datang. Haila. Hai. Ada beli kek batik. Alhamdulillah, thank you so much. Nanti I try. Jangan datang pada waktu nak beli Haila. Nak cuba yang baru ni. Kita tengah shoot ni. Nak ambil gambar sekali. YouTube. Nanti tengok tau. Nak tak gambar? Okay guys, so hari ni kita nak pergi kedai yang seterusnya. Kedai Malkodok. Malkodok, laksa. Kau suka laksa Malkodok kan? Kita mesti laksa. Satu berapa? Kau tengah buat So kena tunggu lah 10 minit. Okay kak. Okay, kalau nak buat kita orang pergi kedai lain dulu lah. Malangnya kita orang kena tunggu 10 minit Kita pergi kedai lain dulu lah. Kita akan jalan-jalan dulu sementara tunggu kuah dibuat. A few minutes later. Hai guys, so sekarang ni kita orang dekat Soto Madura AI Rina pula. Tapi Rina tak ada, saya teringin nak jumpa Rina. Hai. Nak beli berapa? Dua soto. Asing. Kita kan lama. Apa sekali je lah. Sop dia? Tak, bekas dia kot. Plastik. Sekali je. Sekali je. Tengok ni guys, dia memang bela tahap level boss. Malu. Kita orang dah beli, so nanti kita orang try. So jom kita orang try. dah beli dah. Jagi balik kita try Rina. Yes. Jadi kita orang kena beratur dulu. Tak boleh lah nak putus barisan kan? Betul kan? Beli laksa. Tadi kita nak beli soto. Laksa Malkodok. Kita nak beli soto Madura guys. Tapi kau peminat Malkodok ke? Aku peminat dia tu. Kau minat kan? Minat. Nanti dalam galeri aku semua ada gambar. Nanti tegur dia nak? Aku malu tengok Malkodok. Asal rasa nervous Tak, sebab ini adalah kali pertama. Aku rasa makanan Malkodok. Kau rasa dah 10 minit yang berlalu? Dah agak. Ni semua dah beratur. Aku dengan Aid memang suka lah rasa. Jadi jom kita tunggu. A few moments later. Abang Mat, saya peminat. Bang, dalam galeri saya semua muka abang. Sumpah. Serius. Setiap malam nak tidur saya tengok abang. Abang YouTuber ada lah. Mana ada? Tak gambar aku dengan dia. Tak gambar pula. Bang, nak tak gambar boleh bang? Tak gambar. Boleh ni, aku nak jumpa YouTuber. 1, 2, 3.
Guys. Okay, terima kasih. Okay, kita dah dapat guys. Kita orang dekat depan kedai Atika. Hai. Ada apa je? Kat sini dia ada dua option. Awak nak baby octopus ataupun popcorn chicken. And dia punya price tu ada dua flavor, sour cream and cheese. Kalau you nak rasa bolehlah, tapi jap. Apa yang best seller? Best seller dia popcorn chicken dengan cheese. Tapi sekarang semalam dia dah terbalik. Octopus yang tengah naik. Kita Try yang ni. nak try ni lah. Ada apa yang lagi korang? Tapi ada dua ni je lah. Baru nak beli semua kat kedai ni. Masalahnya guys, nak beli semua tapi duit ni kat big boss kita orang. Kita lupa ambil duit. Meanwhile, Dah, dapat jumpa abang. Sama tak muka? Dia malu-malu. Muka sama? Dafi je. Suka jumpa Abang Dafi? Okey, kedai seterusnya yang kita nak pergi adalah kedai YouTuber Marsha dan Rahim. Diorang ada jual nasi ganja. Jom kita tengok. So ni lah owner dia, Marsha. Tak payah, nak bayar. Jangan macam tu. Nak bayar. Tak boleh. Kalau tak bayar, saya tak ada belah daripada sini. Saya nak bayar juga. Bayar. Berapa? Dia jual dia tak tahu. Kenapa dia tak kasi bayar? Harga dia cari harga dia. Selongkar kedai dia cari harga. Tolonglah. Kena bayar tu. Nak pelik lah orang macam ni. Tak nak bayar. Bayar. 18 Kita walaupun followers banyak mana, subscriber banyak mana, makan kena bayar guys. Bayar. Okey? Jom. Masa YouTube baik weh. Baru sampai. Kau pun antara owner ni juga ke tak? Tak tu. Oh tak? Korang nak aku call out dia tak boxing? Wow. Wow, Faik freestyle call out aku Jangan tak ada. Orang nak tanya mana video YouTube kau? Dah tak upload ke? Wah, saya dah jadi orang biasa lah sekarang. Aduh, apa yang biasanya? Nanti aku ada video naik, aku ajak kau boleh? Boleh? Special guest. Boleh? Boleh. Ajak je. Okey. Kalau korang nak saya berada dalam YouTube Faik, korang komen. Korang komen nak tak saya buat video dengan Rahim? Cuba komen. Terima kasih Faik datang support. Sayang kau tu. Yes. Nampak dah malam. Jadi ini adalah kedai terakhir kita. Kedai YouTuber terakhir kita. Kita akan pergi Kedai Kekanda. Kekanda ni dia tak jual makanan, dia jual air. Air yogurt. Jom kita try. Lepas tu Warna-warni air dia. nak coklat pun satu. Coklat satu. So kedai ni air dia ada banyak. Kau tengok 1 2 3 4 5 Ada berapa balak? 7 8 9 10 11 12. Ada 12 air yang berbeza. Tapi kita akan beli berapa? 3? Berapa? 4 lah. Beli 4. Terima kasih. Sekejap. Kita cuba callkan dia. Kanda. Aku beli, aku nak rasa air kau. Aku jujur tau. Kalau tak sedap, aku cakap tak sedap Aduh, kau cakap lah tak sedap, cakap je. Ya, ramai sangat ambil gambar dengan kau. Say something to camera. Ini Faik freestyle forever. Alright, thank you kata. Bye. Alright, bye. Okay guys, so hari ni kita nak review kek batik daripada Haila. Kita orang beli kek batik Magnum. Yang ni tiramisu biscoff. Yang ini indulgence. Lepas tu kita ada kunafa pistachio. Wow, pasti lepas tu kita orang dapat free gift. Kisha jumpa Haila macam ni. Kisha? Tadi kita hi dia. Sedia kita orang tak gambar sama-sama guys. Sedih nak pergi Kisha. Tapi kita tak tak nampak. nak peluk dia. Aduh. Sorry Haila. Nanti next time kita peluk. Tiramisu macam ni guys. Dalam dia. Takutlah jatuh. Jatuh tak? Tengok tak? Tengok tak ni? Okay, dia jom kita rasa. By the way guys, kita memang dah lama nak rasa dan sekarang baru kita boleh rasa. Bismillah. Aku tiramisu lah. Sebab dia salad dengan tiramisu. Tiramisu. Lembut kiwi.
I like it. Sedap, dia tak manis sangat. Jom kita rasa ni. Buka. Tapi Wow, guys, panas ni. Okay dia, kita nak try main satu dulu. ni kita nak ini. Ni kan, sebab nampak macam wow, menarik guys. Ini pistachio, saya suka. Nak guna, sekejap. Look good. 1, 2, 3. Ada rasa macam kot. Something like that lah. Sedap ni, saya suka. Haila nak lagi? Tiba. Jom kita makan yang next pula. Yang ini kek batik indulgent. So, jom kita rasa indulgent. Coklat dia. Tak, dia rasa satu coklat tu ada. Satu coklat tu yang macam legend pun dia tak ingat apa. Sedap. Enggak. Okay, so yang paling sedap antara tiga ni apa dia? Yang kau suka? Aku suka yang ni. Kau? Ni, pistachio. Kita suka Magnum ni. Sebab dia macam sedap. Dia tiramisu. Yang satu ni boleh buat bekal lah. Mudah dibawa. Macam ni je. Korang nak buat Lepas tu korang kerja. makan pakai tangan je. Okey, kita orang rate kek batik Haila ni 10/10. Yes, sebab dia sedap sangat. Korang kena try ni. Korang akan repeat lagi. Korang akan beli lagi. Okey, untuk makanan YouTuber yang seterusnya, kita ada dari AI Kekanda. Dia bukan makanan, tapi ni minuman. So Kekanda ni dia ada jual air yogurt. Okay, tadi kita dah beli 4 Davi. By the way Davi, abang dengan Kekanda ni macam member lah. Tadi abang ada video call dia. Ya tu, ada video call tu. Nampak muka Kekanda. Tak ada, tu abang ada nombor dia sebab abang satu tim bola time influencer World Cup. Lah, kawan aku kawan. Dia paling power dah. Serius. Dia influencer / YouTuber paling power main bola kat Malaysia dah. Nombor 2 Jamie Chow. Okey, jom kita rasa. Kita nak rasa mana dulu Dafi? Air Kekanda. A few moments later. Coklat lah. Coklat dulu, okey, coklat. Coklat tu sedap Yang ni kita letak dulu. Okey ni jujur tau. Kita orang tak ada nak bias ke, tak ada nak dia member ke, tak ada. Ni kita orang jujur. Kalau sedap kita orang cakap sedap. Abang minum dulu boleh? Bismillah. Sedap lah. Rasa coklat dia, rasa macam ada satu coklat ni. Abang lupa nama brand coklat tu apa, tapi dia sebiji rasa coklat tu. Tapi dalam bentuk air yogurt. Manis dia okey. Ringan-ringan lah, tak ada pekat sangat. Dia boleh lah. At the same time dia sangat sejuk, dia tekak lah. And coklat dia tak terlalu pekat. Tu yang penting. Menyegarkan. Kanda, pandai kau buat air lah Kanda. Air tu. Aku tak sangka kau pandai buat air tu Kanda. Selain pandai main bola, dia pandai buat air. Now kita rasa yang ni. Abang lupa lah nama dia apa tadi. Tadi nama dia ada dekat dia punya bekas tu. Balang tu, abang lupa. Mantap pun. Ada rasa anggur-anggur sikit. Macam anggur macam berry, tapi rasa yogurt tu kuat. Tak lah, aku kurang. Kurang? Tak, bukan tak sedap. Cuma mungkin dekat lain-lain lah. Tak, abang rasa, kau tahu kenapa? Sebab abang rasa tadi kan kita dah beli air kat sana. Lepas tu kita balik pula 40 minit drive tu balik rumah. So mungkin itu adalah faktor kenapa air ni rasa lain. Tapi bagi abang okey je, cuma rasa berry tu kurang sikit lah. Kurang lah, dia tak pekat sangat lah. Dia dah hilang. Tapi okey je. Okay, next kita Strawberry lah. kita ambil ni strawberry lah. Oh ya, macam Strawberry kan? Okay, boleh dulu lah. Yang ni sedap. Yang ni sedap. Serius. Sedap kan? mantap tu. Yang ni macam air Vitagen. Bukan air Vitagen. Bukan Vitagen. Dia kawan Vitagen tu. Dia macam Vitagen tapi bukan Vitagen. Ada. Abang lupa lah. Kalpis. Uish. Rasa dia macam air Kalpis. Kalpis. Cuma ni version Kekanda lah. Version Kekanda lah. Rasa ni? Tengok betul sedap kan? Dia punya banyak abang minum. Dah habis dah? Habis dah. Okey, kita ada air yang terakhir Dafi. Sekali pandang macam air sirap Bandung Dafi. Okey, dia air dia dalam tu macam ada biji-biji hitam. Abang rasa tu berry dia. What?
Oh tak, itu biji selasih. Selasih. Abang tahu dah, kau ajak-ajak abang dah. Aku tahu dah. Okey, yang ni rasa dia lain sikit. Rasa dia agak unik lah. Dia macam ada dua rasa. Bila lepas kau minum dia lebih. Oh, banyak kau minum. Bila lepas minum ni kan, abang rasa macam nak jijik lah. Satu kali. Semua air Davi. Okey, nampaknya air yang paling diminati. Okey, dalam 4 air ni Davi, mana air paling kau suka? Abang obviously ni lah, sebab abang minum banyak. Coklat lah. Coklat Coklat ni mantap. Untuk minuman kekanda ni, kita bagi rate lah. Per 10, abang bagi 7. Bagi 7 juga lah. 7. Okay, sebab Cristiano Ronaldo sweet. Okay, perut kita orang pun dah kembung minum air kekanda ni. Jom kita bergerak ke makanan YouTuber seterusnya. Makanan YouTuber kali ni kita ada YouTuber AI Malkodok. Guys, sebenarnya kita dah ambil gambar dah dengan dia tadi. Kita orang memang admire dengan dia. Tu lah, dia memang sporting lah. Mana gambar dia? Oh, dia mana? Phone kau lah. Phone aku. Dia kid friendly juga kan. Dia macam dah kenal kau lama lah. So ni lah yang dia jual tu, laksa. Baca ni, baca. Laksa Piau by Malkodok. Guys, dah try, pasti nak repeat. Betul Okey, rupa dia agak menarik. Rupanya tersusun. Ada telur. Biskit Biskit. Ada limau. Ada sayur. Salad. Sayur lah. Timun, bawang, semua lengkap lah. Lengkap lah, memang laksa punya kelengkapan lah. Kau kena tambah ni lah, gila. Limau. Guys. Okay, Malkodok. Saya picit limau. Malkodok ni orang Kedah. Orang Kedah. Kau Kedah jual laksa. Tapi rasa betul lah, dia memang macam orang Kedah gaya dia. Biasa, aku nak rasa kau ada boleh? Mana Davi? Dia kata dah try pasti nak repeat. Kau lagi repeat? Sekali lah. Tapi aku tak rasa. Rasa. Jom. Okay, kau rasa. Kau bagi sok. Kau rasa dulu. Oh. Kau ambil dah minyak. Kau ambil mi, kau sok aku. Okay, rasa dulu. Okay. Telan dulu. Telan. Sedap sangat dulu. Sampai terkeluar dia. Kalau aku jenis suka laksa yang pekat kuahnya. Sama dengan aku. Tapi kalau Malkodok punya ni, dia cair sikit lah. Tapi tak apa, dia still sedap juga lah. Boleh makan tak? Aku rasa mungkin kita tak gaul kot. Mi kuah guys. Okay. Sedap. Kau nak gimana? Repeat lah. What? Aku duduk kita mau habis makan. Gaul ya? Gaul kan? Ni okey. Sedap lah Malkodok punya laksa ni. Cuma dia punya kuah cair lah. Air Malkodok, laksa ni memang sedap. Tapi bagi saya, dia punya kuah agak cair lah. Sebab saya suka kuah yang pekat. Bukan tak sedap, cair yang sedap. Tapi kalau pekat lagi mantap. Aku nak rating makanan Malkodok laksa piau kan? Laksa piau 7/2 bintang. Aku lain sikit 7.8 guys. Kenapa 7.8 aku setengah? Sebab tadi kau tak makan bawang, aku tu makan bawang dia. Tibar. Okay, jom kita pergi ke makanan YouTuber yang seterusnya. Okay, makanan YouTuber yang seterusnya kita ada daripada AI Rina guys. Ini memang kita orang tunggu gila kan dia. Saya suka AI Rina. Dia memang paling suka. Saya Presiden Karina. Tapi tadi saya tak jumpa Rina. Kita orang jumpa Syafi. Saya tak gambar dengan Sophie macam ni. Dia memang peminat setia. Kali saya tak gambar dengan Syami. Tolong buat JJ kita. Okay guys, kau nanti edit tau. Ya Allah. 1, 2, 3. Soto Madura.
memang kita orang boleh dikatakan excited lah. Saya selalu tengok kat TikTok. Soto ni dia ada macam-macam, dia ada nasi impit, Wah, ada banyak dia ada telur, lepas tu ada sambal. Apa sambal kicap orang kata. Kita letak atas telur dia. Tak, ini apa benda? Ni kentang. Kentang? Serius lah. Okay, kita nak rasa semuanya. Sekali ada sambal semuanya. Jom, kita rasa. Nak rasa dengan semuanya. Kita dah rasa semuanya. Cepat kau pula kau. Apa kau rasa tu? Kau makan dulu. Kau tak boleh sama-sama. Sama-sama. Marah guys. Kita ada bihun dia sekali. Kita campur dia. 1, 2. Makanlah yang lain juga. Tak buat kot. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. A few moments later. Nak rasa dengan dia punya Sup dia sedap guys. Nak rasa dengan dia punya sambal. Sebab tadi tak rasa dengan sambal dia. Sedapnya sebenarnya. Sebenarnya sangat sedap. Korang nak tahu tak macam mana Rina buat soto Madura dia? Kau nak tahu tak? Nak. Hari tu aku ada rasa macam mana ya nak buat soto Madura AI Rina ni? Lepas tu nak dijadikan cerita, aku pun pergilah download TikTok dan buka TikTok AI Rina. Lepas tu kata tak ada apa. Dia ada macam promote lah soto dia tu. Lepas tu adalah gambar dia buat soto. Lepas tu dia buat macam video macam telur. Lepas tu buat gambar sayur. Buat gambar sup. Macam shot macam tu. Jadi aku dah tahu lah macam mana dia buat soto dia. Okay. Dah bagus suap yang aku dah makan. Sekejap. Bila aku makan soto ni kan, aku teringat waktu dulu. Kau rindu tak Karina? Aku rindu Karina. Okeylah, saya bagi 8/10. Sama 8/10. Soto dia. Jom kita ke next round. Okay guys, makanan YouTuber yang seterusnya kita ada dari YouTuber bernama AI Atika. So AI Atika ni dia ada jual baby octopus dengan fries, and also kita ada popcorn dengan fries. Dan dia bagi sekali sos. By the way, sos dia lain. Lain. Satu sos untuk popcorn, satu lagi sos dia cair sikit. Yang ni aku rasa untuk baby octopus. By the way, aku sukalah packaging dia. Sebab packaging dia memang comel. Dia siap bagi sudu kecil ni. Bukan sudu, garpu kecil ni. Ada bentuk love lagi ujung dia. Lepas tu dia siap ada kain dia. Macam ni. Okey lah, untuk packaging sahaja aku dah sangat kagum lah. Jom kita nak rasa mana? Kita nak rasa baby Squidward ataupun popcorn? Kita rasa ni lah. Dia kata signature dia ni. Signature dia ni. Kesian Squidward tu. Squidward Squadron. Okey, jom kita rasa baby octopus. Aku suka sos dia. Sos dia sedap guys. Sos dia sedap. Aku tak tahu kenapa sotong dia kurang crunchy lah. Sebab aku rasa kita dah lama. Kita beli sejam setengah lepas. Sebab tu aku rasa tak crunchy kot. Baby octopus ni lepas korang beli tu kan, panas-panas korang terus makan. Kau kena terus makan guys. Sebab beli dah lama dia jadi agak kurang crunchy. Tapi bila makan dengan sos dia ni, walaupun tak crunchy, dia sedap. Sos dia ni yang buat sedap. Jujur dari hati, ni tak tipu. Fresh lah. Cuba rasa kentang kan. A few moments later. Fresh ni berbeza Pak Im. Lupa nak cakap tadi. Kenapa? Ni fresh ni dengan ni lain. Apa beza dia? Ni fresh cheese. Yang ni onion. Beza. Next Kita try yang ni. ayam popcorn guys. Ayam popcorn dia. Sos dia lain. Oh, lain. Yang ni untuk sos ni. Tapi aku suka betul lah sos octopus tu. Oh, ni bukan sos biasa. Biasa guys. Ni macam sos barbecue lah.
Aku rasa kan kita patut makan ni betul-betul fresh tadi. Masa lepas beli tu patutnya terus makan. Habis bayar, ngap. Terus ngap. Ini dah lama sangat ke? Sebab kita dah perak agak lama. Tapi untuk popcorn ni kan, bagi aku tak ada apa-apa yang special sangat pasal popcorn ni. Sorry to say, ni memang jujur. Okay, memang tak ada apa yang special. Tadi kau cakap fries dia lain kan? Okay, kita rasa fries dia. Okay, betul, memang lain. Fries ni sedap. Ni ada flavor dia sikit. Ni ada cheese, flavor cheese, dan ni flavor macam mana? Tak, kau tengok fries ni dengan fries ni. Macam mana boleh ada flavor yang berlainan? Rasanya dia macam goncang flavor tu. Oh ya. Dia nampak dia buat macam tu. Tapi memang ketara lah perbezaan rasa dia kentang yang ni dengan ni. Memang yang ni sedap. Sebab ni cheese. Dan ni kentang dia aku suka sangat. Tapi popcorn dia bagi aku biasa. Dah biasa rasa lah. Alright, kita orang dah settle lah rasa makanan YouTuber dari YouTuber nama AI Atika. Okay, bagi 6/10. Kalau aku 7 lah, 7 guys. 7. Okay. Sebab aku rasa masih boleh diimprove. Or maybe lah salah kita juga. Sebab kita lambat makan. Alright guys, jom kita bergerak ke makanan YouTuber yang terakhir. Tadi aku rasa aku bawa spek tau. Mana? Makanan YouTuber yang terakhir. YouTuber yang terakhir ialah makanan Marsha. Iaitu nasi ganja. Kau kenal ke Marsha? Pernah tengok kat TikTok. Kenal. Dia famous sebab apa? Dia buat TikTok lah selalu. Rasa dia fake lah. Aku kenal kat TikTok. Kau fake peminat Marsha tu. Kau kenal, kau kan tahu tak? Apa? Kau kenal tak? Tahu lah. Okay, kau kenal dia sebab apa? Sebab dia jual nasi ganja. Sumpah, banyak dia mesti apa? Nasi ganja, nasi ganja. Nasi ganja dia jual. Cakap elok sikit lah. Ya, aku kenal dia sebab nasi ganja. Oh, kau kenal dia sebab dia jual nasi ganja? Oh, yelah aku bersama. Kau beli makanan ni. Aku bersama. Dah lah. Dia mampus aku. Nasi ganja ayam. Benda kau ni cakap baik sikit. Okay guys, ni nasi ganja ayam. Ni makanan saya pula. Daging. Ni semua ni nasi ganja nama dia. Tak payah. Mia, macam ni ke pilihan kau? Macam ni ke pilihan kau, Mia? Nasi ganja ayam. Saya nak Saya sikit. nasi ganja daging. Kau tak edit lah ayat aku. Kau dah fake peminat Marsha. Apa? Mampus kau lah. Sejak bila pula aku kata aku peminat Marsha? Aku kata aku pernah nampak dekat TikTok. Kau tak faham bahasa Kau lah tak faham bahasa. Aku kenal dia sebab dia jual nasi ganja. Kau kenal Rahim tak? Tadi kau salam dia. Kau fake ya? Aku nak Marsha je. Kau fake Tadi kau salam dia. Aku nampak. Suapan nasi ganja ayam. Sopan nasi ganja. Kau tak payah tiru. Sumpah kau tiru ayam. Okay guys, saya makan. Cepatlah bagi tahu apa rasa dia. Sedap nasi ganja. Masya, satu lagi. Apa yang satu lagi kau ni? Apa yang satu lagi? Hore. Satu lagi. Suapan. Ada mari tengok dia. Tak makan lagi? Kau tak makan? Aku dah makan kot. Bila masa kau makan? Ayam dia lembut. Kau tak tiru. Aku semua tiru. Sedap doh daging ni. Tengok. Masya, memang sedap lah Masya. Okay. Dah try. Dah try? Makanan sedap. Simple. Fake dong kau tadi salam Rahim. Kau fake. Okay, aku rate makanan ni 8. Aku rate makan ni. Kau tak tiru. Okay, 8.1. Mohon bersabar, ini ujian. Sebab kata aku lah mulut aku. Kau baik sibuk-sibuk. Kau sibuk tiru aku 8. Tak, apa masalah kau ni? Ya, yang lembut sedap. Sedap Nasi ganja Marsha boleh di-repeat. Sebab saya sebelum ni tak pernah rasa nasi ganja. Jadi ni kali pertama saya makan nasi ganja dan sedap. Alright guys, itu sahaja untuk video kali ni. Macam mana? Sedap. Sedap tak makanan YouTuber kita? Sedap. Tak mengecewakan. Yes. Boleh repeat. Okay guys, by the way, sebelum kita orang end video ni, cuba komen makanan YouTuber mana yang korang paling suka. Dan lagi satu, apa yang kita orang rate dan rasa mungkin lain daripada apa yang korang rasa. Jadi kita orang minta maaf kalau ada salah
kata-kata kita orang atau apa-apa. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Macam biasa, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Kita jumpa lagi next video. Bye-bye.